tuntutlah keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buatlah apa pun, tapi tuntut redha Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Macam mana orang yang boleh redha dengan Allah? Iaitu orang yang sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dia takutlah. Ni kubur kata mari, rumah kata pergi, cangkul kata gali. Ni kita ni tapi kita tak ingat rumah duk halau kita hari-hari. Tuan Haji belah. Kubur cakap mailah. Tapi kita tak ingat. Kita duk sibuk dengan urusan keduniaan sehingga kita lupa kita akan satu hari dikambus oleh orang lain.